Okay, Assalamualaikum sahabat. Okay, sekarang kita berada di atas bumbung. Ni bawah ni, ni 2 tingkat. Ni kalau jatuh ni game over. Okay, bukan itu yang saya nak ceritakan. Dia cerita dia kenapa pipe ni dibuat kat ujung sini. Ni dekat yang paling bawah sedangkan yang kat atas tu lebih tinggi, ruang lebih luas. Kena pula ada zinc macam ni. Kenapa kau buat T kat sini? Jadi tukang tu biar cerdik sikit, kau buatlah kat tengah sana sikit. Ni nak masuk daripada bawah ni macam biawak, kau tahu tak? Masuk daripada bawah ni. Tak nak aku paksa tebuk ni. Tebuk bumbung ni. Tebuk zinc ni. Untuk boleh masuk buat benda ni. Benda ni bocor ni, datang ni bocor ni. Owner panggil cakap bumbung bocor. Bila aku datang cek bukan bumbung yang bocor, pipe yang bocor. Aku akan record, aku malah aku buat pipe ni. Tapi aku tak nak terpaksa juga buat pipe. Memang aku ada standby pipe. Barang-barang pipe memang ada standby. Kalau aku tahu benda ni pipe yang bocor, tak mungkin aku datang. Tempat sempit macam ni. Sebelah sana tu luas. Kenapa kau tak buat T sebelah sana? Kenapa kau buat kat dalam ni? Ni kat celah ni. Ini macam biawak, tak nak masuk dalam ni. Nak masuk daripada bumbung tu, daripada manhole ceiling tu. Macam biawak. Ni terlalu panas ni. Telefon pun hang ni.